Selamat datang ke Karnival Keusahawanan Sekolah Kebangsaan Gua Lobak tahun 2026. Mari kita saksikan liputan perjalanan program hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada TVPS SSK Gua Lobak. Saya Ali Ilman bin Muhammad Azizan. Dan saya Muhammad Ryan Irfan bin Adlizil Ikram. Kami membuka liputan khas Karnival Hari Keusahawanan SK Gua Lobak tahun 2026. Karnival ini diadakan untuk memupuk semangat keusahawanan dalam kalangan murid. Berbagai gerai menarik dan aktiviti disediakan sepanjang program ini berlangsung. Sambil memberi penerima di mana segala keuntungan yang kita dapat kita akan gunakan untuk pembangunan prasarana sekolah dan juga pembangunan murid. Jadi tak rugi kalau tuan-tuan dan puan-puan ini semua akan dikembalikan kepada anak-anak. Maksudnya kita akan gunakan untuk pembangunan prasarana dan juga pembangunan murid. Dan juga tolong jaga pukul masing-masing. Tolong jaga pukul masing-masing. Yang mana yang telah dipukul, tolong tulis nama dan kuliah. Kuliah yang sebelah kanan itu masukkan dalam bahasa virtual. Kita ada banyak hal-hal yang menarik untuk kita belajar. Jadi boleh dipukul, tulis nama dan masukkan dalam untuk cabutan berdoa. Ini juga boleh jadi hal ini. Dalam pukul ada semuanya dengan gerakan jalan yang lain. Para waris yang baru datang boleh dipukul di gerai pukul di sebalik.
Ya, cikgu. Selamat datang. Thank you. Seperti yang anda lihat, suasana di sini sangat meriah dengan kehadiran murid, guru dan pengunjung. Terdapat pelbagai jualan seperti makanan, minuman, permainan dan produk kreatif hasil murid sendiri. Sekarang kita bersama seorang pengunjung. Apakah pandangan anda tentang karnival hari ini? Okey, pandangan saya tentang karnival hari ini sangat meriah. Kita dapat tengok banyak ibu bapa bersama dengan anak-anak mereka datang untuk memeriahkan karnival keusahawanan SK Golobak. Saya sebagai bekas guru SK Golobak pun sangat teruja walaupun saya sudah keluar daripada sekolah ni dalam 2 tahun lebih, tapi saya masih lagi teruja sebab makanan-makanan, usaha-usaha guru untuk mencari dana untuk infrastruktur sekolah ni memang satu yang sangat menakjubkan bagi saya lah. Sebab tu saya rasa kali ini suasana di SK Golobak yang buat hari kantin ini sangat meriah lah bagi saya. Gerai manakah yang paling menarik perhatian anda? Okey, yang menarik perhatian saya mestilah yang pertama sekali adalah rakan-rakan guru saya yang sebelum ni saya bekerja sama dengan mereka. Selepas itu juga adalah makanan-makanan yang disediakan untuk para pengunjung untuk membeli makanan tersebut. Saya tahulah masakan yang dimasak oleh guru-guru SK Golobak kita sangat menarik, sangat sedap. Saya pernah makan air tangan mereka, so saya tahulah. So saya berharap, saya minta para pengunjung yang datang ke SK Golobak dapat menikmati air tangan. Kebanyakannya adalah air tangan daripada guru-guru di SK Golobak kita lah. Terima kasih atas perkongsian anda. Baik, sekarang kita bersama seorang usahawan cilik. Boleh perkenalkan diri anda? Nama saya Putri Dami Izara binti Zamri. Apakah yang anda jual di gerai ini? Kami menjual Maggi goreng, sausage dan nugget. Apakah yang anda pelajari daripada pengalaman ini? Saya dapat menjual Maggi goreng dan melayani pelanggan. Terima kasih atas perkongsian anda. Apakah yang anda dapat pelajari daripada pengalaman ini? Saya dapat mempelajari menjual dan melayani pelanggan. Terima kasih, semoga berjaya. Sama-sama. Kita bersama seorang guru. Apakah pandangan cikgu tentang karnival hari ini? Okey, nama saya Nur Kasrina Umairah binti Azwan. Saya adalah guru pelatih di SK Golobak. Gerai yang saya jual ni adalah gerai nasi ayam. Pada pandangan saya, karnival hari kantin ini sangat menarik sebab ada pelbagai makanan. Nak boleh tengok ada oden, ada rumah hantu, ada air buka bunga, air manis. Lepas tu di samping ada makanan, kita juga dapat mengeratkan silaturahim antara ibu bapa, lepas tu murid-murid juga dengan cikgu-cikgu yang lain. Jadi saya rasa hari kantin ini sangat menarik dan sangat digalakkan untuk dianjurkan lagi pada masa yang akan datang. Okey, itu sahaja. Terima kasih cikgu. Apakah pandangan cikgu terhadap karnival pada hari ini? Ya, gerai cikgu menjual air bancuh. Ada 5 jenis air bancuh. Air soda herb, air mojito blue, air hijau Fanta, air anggur dan air jagung padu. Okey, bolehlah datang ramai-ramai ke gerai cikgu dan kami menyediakan dijamin bersih, halal dan sedap. Okey, karnival hari ini walaupun cuaca mendung tapi saya nampak meriah dan ramailah yang hadir. Alhamdulillah, cuaca pun tak panas sangat. Sangat memberi kerjasama. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Secara keseluruhannya, karnival hari keusahawanan ini berjaya mencapai matlamatnya.
Program seperti ini dapat melahirkan murid yang bijak, berani dan berdaya saing. Sekian daripada tim kru TVPS SSK. Kami daripada kru TVPS SSK Golobak ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang terlibat.